So guys, assalamualaikum guys. Pagi-pagi selamat pagi guys. So guys, pagi ni aku nak casting toman dekat spot belakang tu guys, spot sungai. Dan aku datang sungai agak lewat sikit sebenarnya sebab matahari dah terpacak dah guys. Kalau ikutkan kalau main toman dekat kawasan sungai macam ni biasa sedap awal pagi ya guys, pukul 7, 7.30 macam tu. Jadi aku nak try guys, tengok macam mana dekat belakang ni. Tengok air macam okey kan, macam kedor-kedor sikit lah. Kalau air dia macam jernih, air tu aku pernah pergi kat sini. Kalau air jernih, toman tu ada guys, cuma dia macam takut-takut nak makan sebab mungkin nampak aku ke apa, tak sure lah kan. Tapi sekarang ni aku tengok air macam keruh sikit, jadi insyaAllah kalau ada rezeki ada lah guys. Jadi kita try tengok macam mana. Pagi ni aku nak pakai ni dulu, Ozmi pedal pop pedal putih. Jadi kita try tengok dulu guys, kalau ada alhamdulillah guys. Okay, by the way sebelum tu jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Tanpa masa lagi guys, jom kita try mancing kat belakang ni. Kita tengok ada asli tak ada guys. Jom let's go. Okay guys, jom kita try tengok. So pagi ni aku pakai Ozmi pedal pop dulu guys lah. Kita tengok. Tengok air agak keruh sikit. InsyaAllah mungkin ada kalau ada rezeki. Sebab aku datang time tu agak jernih airnya. Jadi tomannya tu nak makan dia macam takut-takut lah guys. Kita try tengok dulu. Tengok kalau ada boiling boleh lah baling. Oh tu ada boiling. Okay, ada. So kita try, kita tunggu boiling kat sini guys. Try belengkas dulu. Bismillah. Oh. Oi. Bapak besar. Gila. Besar gila guys. Wih, ya Allah. Cari toman dapat haruan besar guys. La ilaha illallah. Oh, ya Allah. Korang tengok guys. Monster geng. Besar gila haruan ni. Tu.
Ni kepala dia ni. Aku ingatkan toman ke apa guys. Aku tengah pujuk-pujuk sebab aku nampak dia duduk nyambar nak ikan tadi. Sekali ni lah, yang toman. Rupanya ni haruan. Tak tahu, besar ni. So ni guys, besar gila guys haruan dia. Ui, padu geng. Okay guys, so aku try dekat belah sini pula. Aku nak try sik toman lah guys. Tak dapat lagi ni toman ni. Cuma tadilah dapat haruan. Besar agak saiz haruan tu. So sekarang ni aku tengah sambung cek toman. Cuma sekarang ni cuaca agak berangin lah guys. Aku nak nampak boiling tu payah. Tak nampak boiling. Macam korang tengok ni, permukaan dia dah, bila dah macam ni, dia dah jadi macam permukaan air tu dia dah jadi kacau tau. So nak nampak toman tu punya boiling agak susah. So mata kena tajam lah guys. Kalau tak, kita main belengkas lah. Okay guys, jadi alhamdulillah setakat tu je lah guys cerita untuk pagi ni. Aku sebenarnya beriswak sambil casting sepanjang teras sungai ni. Toman tak nak buka mulut lah guys kan, tapi rezeki lain alhamdulillah dapat haruan lah. Saiz padu guys. Itu pun dia duduk menyambar dekat tepi-tepi lumut tu. Alhamdulillah guys. Dan aku tengah baling dekat lumut-lumut tu, meletup guys satu. Okay lah, alhamdulillah saya semua padu. Jadi aku nak tamatkan video aku kat sini guys. Macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan button subscribe, like, komen dan share. Aku pun nak balik dah ni. Kita jumpa lagi di next video akan datang guys. Okay, bye bye. Assalamualaikum.